I memang banyak anak bulus daripada bulu pendek ke bulu panjang, and bila ada 8 ekor anak ni, bulu kucing berterbangan dalam rumah itu normal. Keluar ni baru basuh, tahu tak? Tapi bulu bersepah. And I nampak bulu warna putih. So, siapakah kucing yang berbulu putih? Pinches Tutti Pucha. Kalau orang lain mesti macam, tak naklah bulu kucing, bulu banyak, sesama, sakit hidung. Tapi not for me, okay? Ni adalah I punya dunia dan akhirat. Dia sayang mami tu Pinches Tutti Pucha. Antara soalan yang I kerap ditanya ialah, tak gatal badan ke, tak ruam ke, tak alergik ke dengan bulu kucing? Dah lah banyak, 8 ekor kan? Tidak ya korang, sebab bulu-bulu I semua mandi. Selalu sikat, selalu grooming. So bulu dia tak adalah berterbangan sangat kat rumah. Bukan Gorgon ni je mandi, I pun mandi. I tak adalah pakai sabun antibakteria sebab kucing I kan semua bersih-bersih, moncang-moncang. Tapi I pakai satu sabun ni yang dia ada HA and niacinamide. Kenapa diorang lari daripada I? So apa kaitan sabun ni dengan kucing-kucing I? Walaupun sabun ni bukanlah antibacterial body wash, tapi dia sebagai ejen yang membantu kurangkan jerawat kat badan, gatal-gatal, dan dia lembapkan kulit. Antara semua bau-bauan, I paling suka Sakura ni. I ada 4 botol yang tak buka lagi. And korang tahu tak, satu benda yang I rinsek dengan Bah Garden ni, korang keluarkanlah sabun kucing juga, tapi yang harga murmur lah sikit kan, tapi berkualiti.